Pernah tak anda pandang cermin, lepas tu tiba-tiba, terkejut nampak ada sehelai dua rambut putih? Atau mungkin anda mula terfikir, stres melampau kat tempat kerja ni betul-betul memutihkan rambut aku ke? Kalau ya, anda memang berada di tempat yang tepat. Selamat datang ke penerangan kita hari ini. Kita akan merungkai satu misteri perubatan yang sangat menarik tentang uban. Kita nak siasat, adakah tekanan benar-benar jadi punca atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih pelik sedang berlaku di bawah kulit kepala kita. Kita juga akan sembang pasal proses pelunturan semula jadi, sains di sebalik warna rambut dan yang paling penting, adakah sains akhirnya berjaya temui penawar? Dah sedia? Mari kita mulakan. Okey, mari kita selami perkara ni. Sepanjang sejarah kita, memang banyak sangat kisah-kisah legenda pasal orang yang rambutnya tiba-tiba bertukar putih melepak akibat ketakutan yang teramat sangat. Kisah yang paling popular? Permaisuri Perancis, Marie Antoinette. Kononnya, rambut beliau bertukar menjadi putih sepenuhnya hanya dalam satu malam, tepat sebelum beliau dihukum pancung semasa Revolusi Perancis. Ada juga rekod tentang Sir Thomas More yang alami benda yang sama sebelum hukuman matinya. Tapi persoalan besarnya sekarang, adakah ini fakta biologi atau sekadar mitos dramatik yang ditokok tambah oleh sejarah? Sebenarnya, fenomena sejarah ni memang ada nama perubatan rasminya tahu. Ia dipanggil Canetis sabita. Kadang-kadang orang sebut sindrom Marie Antoinette atau sindrom Thomas More. Selama bertahun-tahun lamanya, para saintis dan pakar dermatologi berdebat, betul ke benda ni boleh berlaku di dunia nyata? Logik ke kalau trauma psikologi yang sangat ekstrim boleh melunturkan warna rambut secara fizikal dalam tempoh semalaman? Jadi untuk faham sama ada ini mitos atau fakta, kita kena faham dulu apa benda sebenarnya yang bagi warna dekat rambut kita. Biar saya beri satu gambaran mudah. Bayangkan setiap folikel rambut kat kepala anda tu ada sebuah kilang cat yang sangat kecil di dalamnya. Kilang cat ni dikendalikan oleh apa yang kita panggil sel stem melanosit. Tugas mereka cuma satu je, hasilkan pigmen yang dikenali sebagai melanin. Melanin inilah yang tentukan sama ada rambut anda warna hitam, coklat, merah atau perang. Secara normalnya, bila kita makin berusia, sel-sel stem ni perlahan-lahan berkurangan dan akhirnya hilang. Jadi, bila pekerja kat kilang cat tu dah tak ada, rambut baru yang tumbuh tu akan keluar tanpa pigmen. Itulah jadinya warna kelabu atau putih. Jadi kat sini kita ada dua senario yang berbeza. Di satu sudut, kita ada uban yang berkaitan dengan proses penuaan. Ini memang sangat normal, perlahan dan beransur-ansur. Ibaratnya kilang cat tu perlahan-lahan kehabisan stok. Tapi di sudut yang satu lagi, kita ada uban akibat tekanan. Persoalannya, boleh ke tekanan emosi yang kuat tu serang kilang cat ni secara tiba-tiba dan ganas? Pada awalnya saintis pun agak ragu-ragu. Macam mana emosi kat dalam otak boleh membunuh sel stem kat dalam rambut secara fizikal kan? Nah, satu kajian luar biasa dari Universiti Harvard akhirnya berjaya rungkai misteri ini. Penyelidik kat Harvard guna tikus makmal untuk siasat kesan stres ke atas warna bulu. Mula-mula diorang ingat, ni mesti sistem imun yang serang rambut sebab stres. Rupanya salah. Lepas tu diorang periksa hormon stres macam kortisol pun salah juga. Jadi, inilah apa yang sebenarnya berlaku. Pertama sekali, tekanan yang melampau mencetuskan tindak balas lawan atau lari dalam badan kita. Kedua, sistem saraf simpatetik ni yang memang bersambung terus masuk ke setiap folikel rambut kita akan lepaskan sejenis neurotransmitter bernama noradrenalin dengan sangat banyak. Ketiga, noradrenalin yang berlebihan ni rupa-rupanya memaksa semua sel stem melanosit tu aktif serentak dan terus keluar tinggalkan folikel rambut. Dan langkah keempat, kilang cat anda kini kosong sepenuhnya. Pigmen hilang. Macam tu je. Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah kerosakan biologi yang berpunca daripada tekanan ekstrim ni, ianya langsung bukan sesuatu yang sementara. Macam yang dijelaskan oleh Ketua Penyelidik, Dr. Yacik Hu, sebaik sahaja tekanan itu memaksa sel stem tu lari dari folikel, sel tu memang tak akan kembali. Dalam masa beberapa hari sahaja, kerosakan tu dah kekal. Ini membuktikan yang stres tu memang betul-betul bertindak sebagai pencuri yang merampas warna rambut kita secara fizikal dan buat selama-lamanya. Kalau kita bawa balik fakta ni kepada kehidupan seharian kita, anda mungkin tak berhadapan dengan hukuman pancung macam Marie Antoinette, tapi tekanan kronik harian kita tetap boleh mencetuskan keadaan yang dipanggil telogen effluvium. Stres ni memaksa rambut anda untuk gugur 3 kali ganda lebih cepat dari biasa. Jadi, bila badan kita berada pada tahap parubaya dan rambut ni mula tumbuh semula dengan sangat cepat, folikel yang dah sedia lemah tu mungkin tak mampu lagi nak hasilkan melanin. Kesannya, rambut berwarna anda tu gugur dan tiba-tiba je digantikan dengan uban baru. Bersedia untuk satu plot twist perubatan yang memang besar.
Stres dan kehilangan sel stem tadi rupanya bukan satu-satunya punca. Fakta mengejutkan, folikel rambut kita sendiri sebenarnya menghasilkan peluntur. Ya, anda tak salah dengar. Rambut putih ni bukan sekadar sebab kekurangan cat, tapi sebenarnya rambut kita sedang dilunturkan secara kimia dari dalam keluar. Biar saya terangkan macam mana benda ni boleh jadi. Dalam setiap sel badan kita, ada molekul yang dipanggil hidrogen peroksida. Ya, benda kimia yang sama orang guna kat salon untuk lunturkan rambut jadi blond tu. Secara semula jadi, badan kita memang hasilkan hidrogen peroksida ni dalam jumlah yang kecil. Masa kita muda, badan kita penuh dengan sejenis enzim bernama katalis yang tolong pecahkan hidrogen peroksida ni jadi air dan oksigen yang langsung tak bahaya. Tapi masalahnya, bila kita makin berumur, pengeluaran enzim katalis ni merosot teruk. Akibatnya, hidrogen peroksida tu mula terkumpul kat dalam folikel rambut, sekat pengeluaran melanin dan akhirnya melunturkan rambut anda terus dari dalam. Perkara ni disahkan melalui penemuan besar yang diterbitkan dalam sebuah jurnal sains. Sekumpulan penyelidik di Eropah mendapati secara fizikal bahawa orang yang mula beruban sedang alami satu tekanan oksidatif yang sangat melampau pada folikel rambut mereka. Puncanya tak lain tak bukan sebab pengumpulan hidrogen peroksida tadi. Akhirnya, sains ada bukti kukuh. Uban juga sebenarnya adalah proses pelunturan kimia dalaman akibat badan kita dah kurang mekanisme pembaikan diri. Tapi di sinilah keajaiban perubatan tu bermula. Saintis bukan setakat cari punca, diorang malah dah jumpa penawar berpotensi. Diorang bangunkan satu rawatan baru yang dipanggil PCKUS. Ia adalah sejenis sebatian pseudo-catalyst yang dah diubah suai. Bila benda ni disapu pada kulit dan diaktifkan pula dengan cahaya UVB, ia terus bertindak menggantikan enzim catalase kita yang dah hilang tadi. Ia singkirkan hidrogen peroksida tu dan yang paling menakjubkan, ia benarkan pigmen warna tu kembali semula ke dalam folikel. Penemuan ini betul-betul satu langkah gergasi dalam mencari ubat-uban yang sebenar. Dan apa yang lebih cool pasal penemuan PCKUS ni, ia bukan sekadar berita baik untuk orang yang risau pasal uban biasa. Ini sebenarnya kejayaan perubatan untuk keadaan kulit dan rambut yang lebih kompleks. Contohnya macam poliosis. Pernah nampak orang yang ada satu tumpuk rambut putih yang sangat ketara kat depan kepala? Rawatan yang sama ni juga didapati sangat berkesan untuk rawat penyakit autoimun seperti vitiligo, di mana kulit seseorang mula hilang pigmen bertumpuk-tumpuk. Rawatan ni terbukti mampu kembalikan warna asal pada kulit pesakit, malah bulu mata diorang sekali. Walaupun sains berkembang laju macam ni, kita tak boleh lari dari realiti gaya hidup harian kita. Memang betul genetik pegang peranan utama. Kalau mak ayah anda cepat beruban, kebarangkalian tu memang tinggi untuk anda juga. Tapi, apa yang kita buat setiap hari tu boleh jadi pemangkin kepada uban pramatang. Contoh paling ketara? Merokok. Memang penjenayah nombor 1. Kajian jelas menunjukkan perokok ada risiko 2.5 kali ganda lebih tinggi untuk dapat uban sebelum diorang masuk umur 30 tahun. Toksin dalam rokok tu menyebabkan tekanan oksidatif yang sangat teruk pada sel-sel anda, merosakkan kilang cat tu dengan luar biasa laju. Jadi, selain daripada berhenti merokok, apa lagi yang boleh kita buat secara praktikal? Di sinilah pemakanan memainkan peranan yang sangat besar. Ada beberapa nutrien khusus yang ibarat bahan api dan perisai pelindung untuk kilang cat melanin anda. Anda kena pastikan badan tak kurang benda-benda ni. Vitamin B12, kuprum, zat besi, berserta kalsium, vitamin B5 dan zinc. Kalau badan anda kurang je salah satu daripada elemen ni, operasi kilang pigmen anda tu boleh terhenti secara mengejut. Mari kita zoom sikit pada dua wira utama kita, vitamin B12 dan kuprum. Vitamin B12 ni teramatlah kritikal sebab fungsi dia hantar oksigen yang sihat secara terus ke folikel rambut kita. Sebenarnya kurang B12 adalah antara punca paling kerap orang dapat uban awal, terutamanya bagi dorang yang kurang makan daging. Kuprum pula peranan dia lain sikit tapi sama penting. Kuprum ni bertanggungjawab secara langsung untuk proses zat besi dan ia betul-betul bahan asas yang badan kita guna untuk hasilkan melanin. Pendek kata, kalau tak ada kuprum, memang tak akan ada cat warna yang boleh dihasilkan. Soalan cepumas yang mesti anda tertanya-tanya sekarang. Boleh ke aku patah balikkan proses uban ni bermula hari ni? Jawapannya begini. Kalau kerosakan tu berpunca daripada sel stem yang dah mati kekal akibat penuaan atau genetik, jujur cakap itu agak mustahil buat masa sekarang. Anda tak boleh tukar genetik. Tapi kalau uban anda tu berpunca daripada kurang zat, tekanan oksidatif yang berlebihan atau gaya hidup teruk macam hisap rokok, tindakan yang anda ambil hari ni adalah sangat-sangat berkuasa. Selagi kilang cat tu masih ada pekerjanya, anda boleh pulihkan semula operasinya.
Mari kita bergerak ke depan dan susun semua fakta ni jadi satu plan tindakan yang terbukti secara klinikal. Langkah pertama, anda betul-betul kena cari jalan untuk urus tekanan harian supaya sistem saraf simpatetik tak halau sel stem anda keluar. Langkah kedua, buat pemeriksaan darah dan betulkan sebarang kekurangan nutrien yang kita bincangkan tadi, macam B12, tembaga dan zat besi. Langkah ketiga, kalau anda merokok, tolonglah berhenti hari ini juga. Dan langkah terakhir, lindungi enzim katalis yang masih ada dalam badan tu dengan makan makanan yang tinggi antioksidan. Ini akan kurangkan proses pelunturan kimia kat dalam folikel tu. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung penerangan yang padat ini. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Apakah tahap stres dan tabiat buruk harian anda sedang mencuri warna semula jadi rambut anda sedikit demi sedikit hari demi hari? Selepas faham sains luar biasa yang kita bincangkan tadi, apakah satu langkah pertama yang anda akan ubah hari ini juga untuk melindungi kilang cat berharga yang ada ke atas kepala anda tu? Fikir-fikirkanlah, jaga kesihatan, belajar urus tekanan anda dengan baik dan teruslah hidup dengan penuh warna-warni.